Hello. What's up, gang? Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Parpu Kencang. Sembang kencang, kasih terbang. Korang nampak kan? First time kencang. intro, aku tak depress. Sembang kencang kasih hilang. Kasih hilang terus. Okay. First Macam time mana? intro, aku tak depress. Macam mana kita orang nak tahu yang pura-pura tak depress ataupun betul-betul tak depress? Kita orang tak impress. Wah, shit. What the heck? What the heck, man? Macam mana tahu betul-betul tak depress ataupun pura-pura tak depress? Dia a mix. Dia macam mana? Minggu ni adalah minggu yang I'm happy and I'm not happy at the same time. Faham tak? Because I'm happy. Sing along. If you feel like dia macam guru lah. Yeah. Dia happy tapi dia tak happy. Who will I be tonight? That's the question. Aku update bulan ni struggle lah. Struggle bulan ni. Asal depressed sangat, Bil? Aku tak cakap depress, aku cakap struggle. Dia jadi orang kebanyakan, Syaptash. Orang kebanyakan yang tak ada PC. Aku jadi dah lah, dia punya timeline dia tu macam disebabkan orang bodoh seorang tu. Aku punya hidup merana. Daripada kabel kena curi hingga ke sekarang. Butterfly effect butterfly effect. Kabel kena curi. Lepas tu PC ni. Disebabkan dia punya IQ dia macam IQ dia 5 tu bergerak. Oh, cuba kita buat benda ni. Aku merana sebulan ke tak. Itu pun aku still terasa lagi. Dia babak. Betul-betul butterfly effect lah. Itu lah tu. Disebabkan dia punya brain cell dia macam tik. Okay, kita buat benda ni. Tension. Okay. Nasib baik makan kenyang. Tidur basah. Tidur basah. Mandi tak lena. Risau. Fi, bagaimanakah minggu anda? Asal semua depress ni? Tengok aku happy. Siapa cakap orang depressed? Orang tengah fikir nak beritahu apa? Tengok. Ni lagi best. Nak bagi tahu what happened in your week pun kena fikir. Baguslah dia fikir. Kalau dia tak fikir, dia jadi macam orang tu pergi curi kabel. Lepas tu hidup dia merana tak? Aku yang merana. Tak habis lagi. Tak habis. Aku sampai sekarang aku terasa efek dia lagi. Oh, okay. Aduh. Dah tahu lah. E3 itu gaming. Bangang sial. Bangang. Anjir. Aku tanya MP tu BMW. Tak sekarang dia tak faham. Okay, kepada viewer di sana, kami ada main satu game ni. Game Murky Divers. Game tu best. Dia detect sonar. Sonar tu ada tulis huruf apa, nombor apa. Tanya dia E3 tu apa. Aduh. Gaming. Bangang sial. Lepas tu langgar. Book. Rupanya kami kan gaming tu. Oh, benda bagus lah. Gaming kan. Tak masalah kan. Tak sangka pula ingat semua fikir gaming tu bagus. Gaming tu bagus. Tak lah gaming. Ingatkan macam dia main tu kejap. Nanti dia bagi tahu betul ni. Lepas tu tiba-tiba Okay. Lepas tu langgar. Aduh. Bullshit lah. Lomba kau salam. Tenggelam member. Mungkin ada yang tak faham kot. E3 Gaming Convention. Masalah E3 tak ada lah. E3 sampah. Ya. Okay lah. Dengan itu, kalau macam hampa dengar daripada voice aku, minggu ni aku happy. Sebab first time aku self reward, aku beli something yang macam holy shit. Oh. And then kau beli toy baru ke? Aku tak nak bagi tahu apa dia. Kau beli toy baru ke? Mesti boleh vibrate kan? Astaghfirullah. Dia sama tinggi dengan manusia ke? Tak. Lepas tu dia macam lembut-lembut. Dia macam mana? It's a cool thing lah. Tu je lah aku bagi tahu. Aku tak boleh nak expose lagi orang tak puas hati dengan apa yang aku beli ni. Jangan risau, nanti aku leak. Nanti check lain kali aku leak. Benda tu dalam kategori apa? Masalah Bil, Han tahu, Fi tak tahu benda tu. Saya tu member sekarang pecah duk cuba figure out apa yang aku beli. Benda tu dalam kategori apa? Aku buat teknologi. Kena fikir sendiri lah. Or something like that. Benda yang boleh dibeli dengan duit. Benda yang boleh dibeli dengan duit. Dia macam tag ke? Tu benda perabot ke? It's a tag. Okay, so befitting dengan topik hari ni. Ni ke? Tash beli iPad ni ataupun tablet ke? Lemah. I'm not a Apple fanboy.
Touch beli new toy. Kau tak percaya. Kalau macam tu dia beli ni lah. Dia beli PlayStation tu. Sorry lah, Dia untuk ada PC. gaming aku tak ada time. Konsol Tak gaming. masalkan kenapa dia PlayStation sedangkan dia PC. Itu tu. Konsol Ya. gaming. Apa PC ini master beli? dia. Okay, put that aside. So today's topik yang paling gempak ah. Sebab benda ni telah me-elevatekan hidup aku. Oleh itu befitting dengan topik hari ni adalah tentang hadiah. Oh dia. Oh, dia beli gaming handheld. Tak. Tiba-tiba Steam Deck keluar. Unfortunately. Tak habis lagi. ROG Ally ya. Kan? Fikir yang Steam hadiah-hadiah. Deck. Okay, so dia ni mostly untuk viewer lah. Okay, on your perspective, apa hadiah yang paling appropriate, apa hadiah yang paling gempak hampa pernah dapat untuk birthday korang? So, start dengan Ben. Birthday tu apa? Hari lahir. Hari lahir. Ya, hari lahir tu apa tu? Orang buat apa je? Tak ada hari lahir lah. You Tak- don't have tak lahir tu. happy birthday. Aku pakai kuasa sihir aku daripada dimensi lahir? ke-7. Ha, spawn lah. Aku spawn. Hari lelaki. So aku tak Aku tak tak tahan tu. Ada aku baru lepas tengok satu TikTok tau. Dalam TikTok tu, budak tu letak nama mak dia sebagai spawn point. spawn point mother. Lepas tu dia untuk adik dia tulis womate. Memang bangang Ustaz. Aduh. Okay, so Ben macam mana? Hadiah gift. Along your lifetime takkan hang tak pernah dapat hadiah pun. Kalau spesifik ada macam susah sikit nak fikir lah. Itu lah aku tengah Kau spesifik untuk hari lahir. meneroka. Okay lah, aku tambah sikit lagi lah. Okay lah. Aku tengah meneroka aku punya kisah gelap nak share Kalau ke tak. apa-apa hadiah nampak lah sikit. Apa-apa. Tapi Itu rasakan dia hadiah. Okay. Apa-apa hadiah dalam hidup anda, hadiah yang paling gempak. For me lah, aku bagi tahu lah. Hadiah yang paling aku pernah dapat paling gempak adalah jam. Jam. Tapi the thing is, dia bukan jam tu yang something amazing tau. Dia for me kan, gift ni adalah macam something thoughtful. Something yang aku akan associate dengan orang tu. Dia macam So jam ni, macam jam gift lah. Macam apa sih? so what you give you get back lah. Risau aku. Tak, so jam ni macam gempak sebab orang yang bagi tu special. Tu yang menyebabkan jam tu special. So anything orang tu bagi, aku akan feel benda tu special. So for korang, apa yang macam paling gempak korang pernah dapat? Is it the experience? Is it the gift? The gift that we get is the friendship. That we get Friendship all along. the way. Nak kamar power. Nakama. The power of friendship Bangang sekarang pun ni. Tanya genuine question ni. Takkan hampa tak Gift. tak pernah dapat hadiah? Dia cerita dia touch Dia bukan tak pernah dapat. Nak tahu kenapa birthday aku ni macam sedih sikit nak cakap. Apa dia? Aku budak macam mana cakap, aku punya birthday bulan Valentine tu. So your gift is the Valentine lah. Coklat je. Dapat coklat je. Tak, aku dah elaborate tu. Aku punya birthday celebrate setiap tahun adalah Valentine. Di mana bulan yang aku paling benci sekali dalam hidup aku. Sebab Sebab ni Dash. Dia ada satu, dia pernah cerita dulu. Ada kisah gelap. Girlfriend dia ada coklat. Lepas tu girlfriend cakap, "Do you want this chocolate or me?" Semenjak tu dia trauma. What? ikut suka hati hang je buat cerita. Itu lah hang punya plot line semua daripada anime hentai semua kan. Bahaya hang ni. Bukan, tu real life. Sendiri cerita. Tengok dia tak mengaku. Mana ada? Yang ada kena reject ada lah tu. Sedih mat. Dia reject macam mana? Cuba cerita. Aduh. Bayangkan Best kau cerita. kau ready bunga, kau ready teddy bear. Lepas tu Last. kau pergi nak celebrate ni kan. Tak ada kena palau tu. Sedih bai dah lah. Long distance kau tak sanggup struggle pergi daripada point A ke point B lebih pada 50 km bai. Sejam kau tak atas motor. Kali sampai dia busy. Oh okey. Aku tak bagi tahu dia pun aku ada dekat luar. Kau main kat 50 km kau pergi sana macam aku tunggu kat luar untuk surprise lah. Dia busy. Dia dah tak ada kat situ lah. Wait, tadi Lepas tu Hugis ingat kau lepas tu macam aku pun balik lah dengan kesedihan sambil makan coklat tu. Lepas tu aku scroll WhatsApp tengok story kan, tengok Insta. Dia keluar happy-happy ya. Dia keluar happy-happy dengan member. That hurts man, that hurts. Tapi My heart hurt, aku rasa more than friend tu dia punya lepak tu. Sebab dia bukan keluar tu, dia keluar dengan lelaki lain tu macam. That's the last message. I hate my birthday. Aku rasa aku start episod ni dengan positive note.
Tapi tak tahu lah, benda Salah, positif ni jadi negatif. Salah touch tu. Bullshit. Ni semua salah Touch. Tengok aku dah menangis ni Touch. Right, Kau kita buka orang aku tadi punya kan, luka tu, tadi Luka macam dah dengar dah. macam semangat tu. Excited dengar. Lepas tu tiba-tiba muka tahun 2 macam Sedih je Muhammad ni. damn. Sebab tu lah dia What single. the heck, man? Single 30 tahun. Tapi at least you live the drama life lah. Okay tu. Hey. Macam drama kan. Itu lah Gempak tu. ke? Macam drama teruk ke? Cerita sedih tu kan. Dia punya apa tu side character B pergi jauh-jauh. Oh, aku nak beli benda ni ah. Dia mesti suka benda ni. Dia bukan. Dia tak mesti side character B. Dia boleh jadi main character. Aku punya side character B. Dia main character sebelum dia prequel sebelum cerita dia. Dia punya canon event lah. Canon event. Mak kata batas jaga jodoh orang lah. Dia bilik. canon sebab- event. Sebab secara jujurnya kan, I don't believe in long distance relationship. Dia doable. Dia both party Susah. kena tu lah. Dia susah teruk. Macam susah gila, Dia tak sebab hebat kan. LDR ni, long distance relationship ni, both party kena commit. So Commit Kalau- scene. commit scene memang dah jadi macam aku lah. Seorang commit scene, seorang commit stupidity. Memang jadi macam aku lah. Bukan dah. Komisi. Aduh. Wait, jap. There's something. Ni boleh ada ni. Okay, ayuh. Nak, nanti ingatkan tau. Kita buat topik yang berkenaan confession. Ooh. So, Let's noted. go. Noted. Noted. Okay. Tapi masalah Notion tak ada lagi. Jap. Masalah Notion tak ada lagi. Itu lah tu. Masalah problem ni. Masalah problem. Okay. P. Kembali balik. Gift. Kepada jalan yang benar. Gift yang hang dapat paling gempak. Paling gempak. Hmm. Damn, memang tak. Mazda 3 tingkat. Mazda 3 tingkat. Mazda 3 tingkat. Itu next level. Bang. Geng-geng. Macam Geng- mana geng kat ayam Mazda pin. tu boleh ada 3 tingkat tu. Aduh, aku boleh beli Mazda Miata dalam Need for Speed Heat tu. Upgrade dia sampai level 290, top of the hill kata tak. Lepas tu uninstall game. Lepas tu PC rosak. Itu Apa tu ya? PC. Apa Itu ya? yang aku. PC rosak. Dah lah ini je cara aku nak lupa kan. Kisah gelap dalam hidup aku ni. Boleh pula orang tu pergi potong kabel. Kenapa tak payah dia boleh kisah pergi potong gelap. kabel Touch? Aduh. Oh, dia sekarang ni susah nak sebab macam tak ada feeling. Tak tahu lah nak cakap macam mana. Okay, I mean rasanya bagi orang mungkin agak powerful gift ni, tapi macam tak ada rasa apa. Tak ada feeling. Kenapa tak ada feeling dalam game in tu? my life kan. Highlight. Ada 2 kali perempuan Oh, dia dapat virginity. dia nak sambut betul-betul my birthday. Yang pertama pada darjah 6. Dah jenam muda sangat. Darjah 6 tau. Time tu orang tak tahu tau. I don't know what's happening. Budak sekolah. Dia siap buat kek apa semua lagi. Okay. Lepas tu dia macam dia sambut birthday dekat kelas yang kosong. Okay. Okay. Basically kan, Carry dia ada kawan-kawan dia juga. Ada beberapa orang kan. Dia bawa kan masa dia sambut birthday kan. At that time I'm confused teruk lah. Macam apa benda berlaku, nak pergi nak cepat ni nak balik ni tu kan. Lepas tu orang makan sikit orang balik. Tak. Jahat je. Basically tak. Orang tu budak. Orang tak Villain faham. story je. Kesian member tu mesti jadi villain lah. Aku rasa dah villain Orang lah tak tu. faham. Masa sekarang tak dapat sampai sekarang ada rasa guilty ke Aduh. agak guilty lah. Maybe kalau tiba secara Boleh dia jadi dah villain lah kan. kalau maybe secara kalau tiba ada maybe ditakdirkan perempuan tu dengar kat sini kan. Jumpa Minta balik maaf kan. minta maaf. Orang tak macam tak orang time tu orang tak tahu apa yang berlaku, faham tak? Tengok. Memang budak-budak. Perempuan tu pun tak ingat apa jadi. Gitu dia dah lupa Tak apa. kan. Dia dah hilang kan Tak daripada otak apa. tu. At least kalau dia lupa lagi bagus. Tak, tengok dia jadi villain sebab tu kan. Lagi satu, Origin villain story. tengok dia takut dia jadi a hitman. So Jauh Dah, dia jadi hitman tu. Dia dah start jauh lah. Aku tanya pasal gift lah. Daripada Lepas tu, gift. yang kedua, time tu form 4 ke form 5, lebih kurang macam tu lah kot. Tiba-tiba atas meja ke ataupun bawah, yang drawer bawah meja kan, boleh tengok ada satu kertas itu happy birthday Effie macam tu. Lepas tu adalah benda-benda yang lain-lainnya, tapi I tak ingat lain. perempuan. Tapi dia tak cakap siapa, tapi orang tahu lah siapa buat tu. Tapi masalah sekarang ni, she's like my sister bro. Macam okay lah, okay lah, tapi tak tahu lah. Kalau dia time tu
agak rasa keliru ke. Ada rasa ni lah, rasa honoured tapi keliru. Mostly keliru lah, confused. Apa nak buat macam tu? Tak tahu nak respon. Tak tahu respon macam mana. Tapi adalah rasa honoured, ada rasa macam grateful lah. Tapi keliru ada gak macam tu. Basically itu je lah yang secara spiritual. Kalau secara materialistik banyak je kan. Tapi yang spiritual, melekat dalam kepala yang tu lah. Aku rasa tu lah. Aku punya birthday, basically birthday gift aku lah kan. Benda yang aku tak boleh lupa sampai sekarang lah. Bukan barang. Bukan barang. Sebab orang lain kan bukan, macam tiap kali birthday je pukul 12 malam kan, notification keluar banyak. Ting. Aku paling especially kat Instagram, WhatsApp status. FB kan keluar noti kan. Macam birthday dia lah hari ni. Macam ataupun dekat Twitter. Tapi aku tak pernah dapat tu. Paling hebat pun ada seorang tu lah. Tak tahulah macam mana dia boleh ingat. Pukul 12 tu dia bagi aku gambar pensel warna biru HB. Weh, bukan kita ingat ke? Kita ingat lah. Ingat lah. Yang betul-betul DM aku personally, dia bagi aku gambar pensel warna biru HB. Itu asal je pensel macam warna? what? Kau bayangkan pukul 12 Siapa? notification WhatsApp masuk. Memang dia HB. punya ni trademark dia untuk setiap benda Aduh. kena bagi pensel. Ya, pensel warna biru HB. Pensel HB tu kau tahu tak? Macam okay, happy birthday tu kan. Aduh, macam what the heck? Tapi tu ingat tu. Macam main. Tak, yang lain-lain tu macam dalam group apa. Yang betul-betul DM itu HB. Aduh. Tapi aku rasa yang tak boleh lupa yang buat betul-betul aku menangis kan. Aku daripada form 4 masuk asrama. Lepas tu diploma, degree semua. Diploma kan semua duduk asrama kan. Tak ada seorang pun celebrate aku hari tu. Memang sampai pagi aku bangun tidur kan, ada orang call. Aku angkat call Selamat kan. Hari Raya. Jangan Selamat Hari Raya. Aku angkat call tu pada mak aku. Mak aku cakap happy birthday. First time dalam hidup aku. Itu memang tak boleh lupa lah, sampai mati lah. Macam tak hari tu memang tak ada orang mention langsung. Aku pun tak mention lah. Sebab birthday aku cakap aku tak suka bulan birthday aku. Tapi bila mak aku call, aku angkat. Itu lah, betul-betul aku menangis macam dang. People still remember me. Holy Yelah. shit. Yeah. Lagi satu dapat call daripada mak kau. Feelings. Oh shit. Itu lah aku macam Dia tiba-tiba Tapi- play background music. Ada satu ni tau. Ada satu peristiwa nak cakap. Kan dalam kelas kan, Tragedi setiap Oktober. kali my birthday kan, orang macam ingat kan, birthday fee tu kan, tiap tahun lah. Rupa-rupanya pada tahun yang last tu, form 5, ada seorang dalam kelas tu sama macam my birthday. Tapi tak ada orang sambut. Apa sedih. Masalah sekarang ni, dia diam ke, orang tak tahu. Faham tak? Selalu memang macam tu lah. Macam aku lah. Dia diam kan. Aku tak bagi tahu orang pun. Bulan ni Macam birthday aku tak terkejut, bagi tahu. sama punya. Bila orang macam happy birthday, dia tak rasa apa kan. Macam Aku rasa terdetik mesti dia terasa lah. Sebab aku sendiri pun terasa. Aku satu lah. Dia bila cakap pasal birthday ni kan, aku a bit depressive tau. Sebab birthday aku, every birthday selalunya akan jadi something bad. dia macam ni Dash. Your middle name is depressed. Tak, bukan. Ni apa, aku nak buat statistically lah. Okay, nak aku bagi tahu last birthday aku jadi apa? Jadi apa? Accident. Accident apa? Kereta. Siapa? Aku accident. Aduh, kesian kereta. Teruk lah. Aduh, kesian kereta. tak, Aku tak, tak kisah teruk. pasal kau. Just- Aku tak kisah pasal kau. Aku kesian kereta tu. Bagang Zel. Tak, tapi Mungkin- that's the reality lah. Untuk aku ni, aku macam, aku paling tak suka birthday aku sebenarnya. To be honest. Sebab dia macam Bulan birthday mesti tak menjadi kan tak? Macam sama aku lah. Bulan birthday mesti tak menjadi. Bulan tu okay, aku tak kisah. Especially hari birthday tu, something every year mesti akan ada something happen. Ada satu birthday je yang tak pernah something happen, and that was a good punya birthday. Only once. Ni birthday yang Sambut dekat Tin buat tu. Bukan. Hantar yang tu sebab apa dia buat birthday tu? Sebab Dia crash dengan member aku. betul-betul take advantage baik. Betul. Dia crash dengan member aku. Dia Member aku betul-betul tu ni. birthday dekat dengan aku. Last sebab aku dapat, so dia macam, okay, please jom together. So aku pun macam, okay. Okay. Tak Okay. special As long as aku dapat makan free, aku on je. Makan penting tapi still tak special Zial. Dia masalahnya benda yang kita selalunya benda yang kita expect kan. Bila ini aku punya expectation lah. Bila kita dapat gift dan kita punya birthday, apa-apa gift kan, kita mesti fikir orang tu berapa banyak effort yang dia keluarkan untuk bagi kau satu-satu gift tu. Itu yang buat Macam itu yang buat certain gift tak tu bagi. itu yang buat certain gift tu special kau tahu tak? Ada kalau Itu sebab kalau dia Bagi setakat gift. bagi pensel warna biru HB gambar dalam WhatsApp, tapi sebab dia bagi dekat aku personal lah, aku macam thank you lah.
Tapi Tak, dia itu punya sebabnya effort dia tu macam dia Google gambar HB, lepas tu dia betul-betul Google pertama keluar apa? Dia WhatsApp Ni dia hang tahu. kena ingat. At least ada orang ingat birthday hang. Itu lah Kena macam faham. I'm grateful for that. Tapi tu lah effort dia tu kita boleh nampak lah betapa pentingnya ataupun tak pentingnya kau birthday gift kau. Dia macam aku penting ke tak? Itu lah macam Tak penting ni. kau ingat aku. Okay, kau ingat aku bagus lah. Tapi kau punya How effort do I tu, feel about this? Kau punya effort tu questionable. Tapi thank you lah. Thank you. Aduh. Kau bayangkan kalau orang How do I lain buat feel about celebrate this? kan, dia buat suspend, buat kek untuk kau ke, macam Afi kan. Buat kek, lepas tu ajak kawan-kawan yang lain buat dekat event kat mana dalam kelas ke. Itu effort baik. Macam ingat tak yang dekat yang buat siapa Amir buat birthday dekat ni. Kejut ke lah tiba-tiba dia sambut my birthday dekat bilik tu. Itu dia punya effort Tukar tu. aku. Ada sekali. Time tu Syabir ada kat kot. Apa yang pizza Tak party cerita ke? tu. Pizza ke? Yang yang pizza pizza tu. tu. Pizza party kan? Pizza tu bukan aku ke? Tak, yang ni grup Amir Sabak Amir Rus semua. Grup-grup budak pandai. Bukan ada sekali tu pizza aku beli tu semua dengan Hir pun join. Yang tu online punya. Yang tu online punya. Bukan. Punya. Tak, dia ada dua. Satu pizza yang Domino's tu with you. Satu lagi online. Pizza. Time tu degree tak silap. Degree sebenarnya. Sebab time tu serumah dengan dia orang. Oh. Dulu tak ada damn. Senyap Betul lah. tu. Betul lah sebut tak tahu. Damn. Salah timeline tu. Sedih. Damn. Time tu kita semua dah berpisah kan. Itu tu. Masing-masing ada hala tuju masing-masing. Itu lah. In reality lah bagi aku lah. Aku thankful lah kalau orang ingat birthday aku. Tapi pada masa sama kan. Aku sebab tahun lepas birthday yang paling macam I was grateful untuk hidup aku lah. Macam aku beritahu, I finally got a job. I'm finally earning. Everything is going well in my life. Masa aku tengah on the way drive pergi kerja masa tu. Masa tu birthday aku tau. And then pukul 6 habis kerja kat parking lot. Accident. And I was like, what the heck man? Let's go Aku dah gambling. grateful kot. Let's go gambling. Presiden teruk ke? Macam Kemet yang tu lah. Dia punya kereta dah lah baru. Lepas tu isu teruk agak lah. Memang RAM lah. I would just say salah aku. Salah. Dang. So Kenapa aku macam agak tu? tak bukan. The thing is dia macam mana? Just kidding. Nak abang apa? Aku masa tu macam baru lepas meeting and duk stress lah. Lepas tu dia macam dah penat lah. Otak dah penat. Lepas tu hang drive. Hang tak stop. Lepas tu bam! Tak relax. Habis. Aku silap tekan minyak sebelum tekan brake. Itu je. Hang patut lesen buang lesen beli Wah. Kali je aku pernah accident. lesen beli What the heck? Okay, come to the point. Jadi kes macam adik aku lah. Dia dapat lesen dulu sebelum aku. Masalah je dia punya, mungkin sebab dia dapat sebelum aku kan. Dia motor tak sampai setahun tu. Accident dia dah 3-4 kali accident motor. Mungkin sebab dia kerja driver apa tu, Grab ke apa kan. Accident banyak kali Logik satu tu. tahun tu. Sebab dia punya masa lagi banyak kat situ, lagi banyaklah probability dia untuk accident. Ya, faham lah dia punya statistik dia macam tu kan. Tapi dia punya situation dia kalau tengok balik dia scam ke apa, accident bodoh je tu. Accident bodoh tu. Dia punya kebodohan tu. Aku boleh kata bodoh sebab dia adik aku kan. Memang bodoh. Tapi still lagi nak kerja rider. Ini semua Melayu. Aku Senyap. Jangan macam ni. aku I have nothing to say man. Itu lah tu. Sebab tu adik hang bukan adik aku. Kutuk lah dia. Bawa motor boleh accident. Bodoh. Tak boleh. Adik hang. Okay, the thing is ada lagi satu benda. Kita move on to the next step. Aku nak tanya. Okay, ni untuk viewer sekali kak. What is the best gift to give a person? Hadiah yang hang rasa okay, ni member aku ni, birthday dia ni, apa yang patut macam diberi. Kau nak aku start dulu tak? Aku tengok birthday dia bila daripada nombor IC yang aku curi takat gambar untuk clone. Okay. So aku tengok birthday dia ni okay. Aku buka Google. Aku cari gambar pensel HB. Bagang sel. Lepas tu aku WhatsApp dekat dia tepat pukul 12. HB. Kira you get back what you give You give back what you get. What you give you get back kan. Aduh. Masalah dah nampak pensel. Gambar pensel HB biru-biru tak boleh lupa sial.
Pensel HB. Kalau Hafi, apa yang Han rasa macam you should give that Ikut that's a orang, bad- dia ikut orang, siapa orang tu terhadap kita. Masalahnya dia dah 25 Okay, tahun kalau hidup ni hang- Taj. hang rasa- Kan dah 25 tahun hidup ni. Aku tak terlibat pun. Basically aku lah tak ada effort pun untuk directly among my friend untuk keluar pergi cari jam 5,000 10,000 untuk kasih dekat kawan. Aku tak sampai level tu lagi 5,000 sial. Tak nak apa sial. sebab aku dengar ada kawan aku memang dapat jam, ada dapat konsol, ada dapat motor baru, ada. Gila Tapi sial. What the heck? itu lah tu. Member kabel budak Damansara tak boleh buat apa lah. Aduh. Tak ada aku tanya in the sense Aku punya level kan. Jom lepak mamak. minum Jom jogging pukul 1 pagi. itu lah tu. Jom. Itu healing. Itu healing lah tak? Jom healing jom. Aduh. Masalah pukul 1 pagi jogging Betul-betul tu lah. Aduh pergi bawa motor pukul 3 pagi sampai dekat pantai. Memang baring dekat pasir tu tengok langit dengar bunyi air. Oh. sambil dia keluarkan dia punya perasaan, aku pun dengar yes. Tu lah hidup macam ni. Masih baik hidup lagi budak aku. Betul-betul feeling baik. Aku tak cakap feeling baik. Dia Dekat tepi for me pantai tu. kalau kawan tu dalam group, ada satu group of friends, lepas tu semua dekat-dekat ke apa, ataupun kalau jauh pun semua kena make effort ke, and then maybe macam buat short trip ke 1-2 hari macam tu ke untuk sambut, dan sambil tu reunion kejap setiap kali birthday. Betul lah sebenarnya for me. Tapi setakat ni antara kita Mahal dekat tu. sini ada. Dekat sini secara jujurnya dekat sini I have my group of friends. Kat sini dia orang macam tu lah, sanggup lah. Dia orang sanggup. Jadi lagi terpaksa satu- sanggup lagi lah satu macam tu lah. gifting culture ni ikut pocket juga. Aku cakap betul ikut pocket lah. Betul. Kalau kau betul. duduk Yang tu area betul. aku ni memang paling mahal kau dapat kan. Kau duduk KFC, duduk McD lah. Dapat Chocotok, aiskrim McD tu. Tak kasi banyak. Aku bagi kau McFlurry je paling mahal pun. Dekat sini. So itu je lah. Aku Dia- je target Betul cakap. market aku. Kalau contoh tinggal kat Selangor, ada kawan-kawan semua dekat area-area tu. Jadi dia boleh jumpa, dan pergilah macam camping ke. Lepas tu dekat tempat camping, site camping tu sambutlah birthday macam tu lah. At least dia nampak perbezaan daripada sambut macam biasa. Asal Ada benda yang diingat. buat holiday lah. Holiday pusing seluruh Semenanjung. Lepas Tapi tu tak macam tu lah. Kalau macam tu dia over sangat, sebab kadang-kadang orang birthday ni weekend, apa, orang semua bekerja, faham tak? Itu lagi At satu least- tu. Birthday tu kalau kau tengok kan, kalau hari birthday tu hari bekerja, selalu memang setakat dapat wish bodoh lah. Kalau dapat cuti, Kalau- dia punya celebration tu Itu jadi cakap, gila. itu cakap buat satu short trip yang simple. Lagi satu Macam lah. satu hari dia Betapa settle. pentingnya orang yang kau nak celebrate tu. Sebab I'm under attack. Itu je. Sekejap aku diserang. Tolong. Serang bodoh-bodoh Serang tu. dengan apa? Aku diserang oleh lipas. Weh, Jangan pukul Best lah birthday je, gift Mat. ever lah. Dah Best lah. Dah hilang lah. Aku Member dah selamat. hilang. Aku selamat. kenapa lipat ramai orang takut? Dia kalau dia berjalan tak apa tau. Dia terbang, dia hinzir kau tahu. tak? Anjir Tapi semua. kenapa? Faham bro. Aku ingat aku ada bawa je banyak lagi Okay, terbang kan? just to put it out there. Mereka dua ni takut lipas bro. Apa? Aku tak boleh understand benda tu. Orang mana takut lipas sangat pun? Dia lebih kepada geli. Kau bagi lah. Bagi satu contoh yang pernah lari daripada lipas. Masa dekat Satria. Bila? Aduh, Shiro bawah tangga dekat mana tu? Orang macam mengelak, tapi tak adalah sampai macam someone yang lari sampai masuk, tutup pintu pum, tutup kunci pintu. Tak boleh lupa je. Dah lah bawah tangga tu. Apa benda tu? Lipas. Dia punya lari tu. Aduh. Aku dah start buka slipper lah. Mana nak attack ni? Aduh. Mati lipas tu. Kacau tu. Musibat sungguh. Tak masalah saya kena serang. Adrenalin. Kenapa? Mungkin tak. sebab ni kot. Takut. Sebab kita punya ideologi yang lipas tu kotor. Kau tahu tak? Dia menarik tu lah. Dia perbezaan antara basically lah. Caveman dia akan jadi flight or fight dia adalah bila dia nampak harimau, nampak ular. Tapi kita ni orang bandar dah berjaya semua kan.
Dia punya flight of fight dia adalah lipas. Cicak. Betul-betul tak signifikannya Tapi dia tak punya ada lawan dia tu. Cicak apa semua tak takut. Cicak aku tak. Cicak tak. You Lipas orang geli lah, geli. Kalau dia datang Masalah lipas. kau macam elak lah. Lipas adalah Betul busuk. Dia keluar pada longkang. Kotor weh. Anjir. Tak, aku tak rasa benda tu yang perlu di macam takutkan, faham tak? Digeli. Aku rasa macam geli yes, but sebenarnya you dia can ada kisah gelap dia tak. So aku cerita tak sini payah lah. ran. Nak tahu kenapa aku takut sangat dengan lipas ni, dia punya kisah gelap dia. Aku standard lelaki lah pakai seluar pendek kan. Okay. Duduk lah tengok TV dekat sofa, duduk tengok TV kan. Lepas tu aku rasa ada benda tajam dekat peha aku. Macam apa benda tajam dekat peha aku ni? Aku pun macam garu lah. Lepas tu still lagi terasa benda tu bergerak masuk dalam aku punya boxer. Shit, apa benda ni bergerak? dia punya flight of fright dia tu. Aku masuk tangan dalam, keluar kaki lipas. Aku macam bullshit. aku literally buka seluar. Aku terus buka seluar. Dah aku dah agak One soap aku campak masuk. Dia macam for me lipas ni dia macam I tengok spider yang besar macam tu. Dia tak takut. Dia tak takut tapi geli tengok. Dia punya case tu masuk dalam seluar kata. Ada lagi sekali jadi case yang sama kak. Tapi idea aku tak boleh lah sebab dekat luar apa tu, dekat apa tu, kebun. Masuk dekat kebun ada benda merangkak. Bontot aku ada benda tajam. Benda tajam ni pak. Masalah sial macam pundek apa lipas ni suka masuk dekat banyak ke maluan ni. Lama dia tak jumpa lipas. Lama gila. Sekarang dekat sini tak pernah langsung jumpa lipas. So dari situ trauma kata. Ada dengar bunyi lipas, bau lipas ni macam ni mesti dalam seluar. Asyik dalam seluar. Itu masalahnya yang jadi trauma. Bila kejadian dengan lipas dalam seluar. Sebab tu bila aku nampak kan, sebelum dia masuk seluar aku bunuh dulu. Sebab tu kalau kau nampak kan, perasan tak? Aku bila nampak lipas aku akan pijak lipas tu dengan squat dia. Mati lipas. Sebab sebelum dia masuk seluar aku bunuh dulu. Dia macam lipas tu, aku tengah tidur. Dulu kereta ayah aku kereta untuk ni tau. Lipas kereta lagi malam. Scary, lepas tu kan kami pergi jauh juga somewhere around Kelantan apa. Lepas tu tengok aku tidur. Bangun-bangun tu dekat ni apa dia? Kat neck aku ada lipas. Aku macam holy shit. Lepas tu aku brush it off, call it a day, tak ada apa pun. Yelah, tapi holy shit. Tapi dia macam tak traumatik bagi aku. Faham tak? Dia macam tu lah. Dia macam tu kebanyakan orang sebenarnya. Kebanyakan orang sebenarnya dia taklah sampai lari macam tu. Macam tak adalah menjerit macam pondan. Kita je lah tahu. Macam tu. Tapi terkejut juga ada time tu first time lah jumpa orang takut betul dengan lipas. Sampai lari tu pintu kunci tu. Dia kunci kita kat luar, tak boleh berlalu. Relax lah. Tutup pintu dah. Tak payah kunci korang kat luar. Tapi itu first time lah. Tapi kebanyakan orang dia tak setakut tu. Dia geli. Tapi kalau apa-apa berlaku dia boleh dia boleh mati kan. So dia lari tutup pintu kunci. Tapi kalau boleh dia tak nak. Lepas tu buka. Aduh. Kalau boleh dia tak nak dia kena-mengena dengan benda tu. Faham tak? Tapi dia still lebih kurang sama case dengan real life lah. Bila kita jumpa dengan seseorang ni macam lipas. Kau cuba elak. Kau nampak dia. Kau dengar dia punya perbualan. Okay, ni. Kita dah lari jauh daripada topik ya. Aku nak tarik balik pergi topik. Ini cerita pasal gift. Ini hadiah lah. Hadiah yang tak diundang. Okey lah. Bernama lipas. Kalau kita tak party, apa guna kita punya nama party? Hadiah ni terlampau traumatik lah. Itu lah tu. Dia tiba-tiba lalu kaki macam apa benda tajam ni. Lipas. Okay. So ala-ala kita dekat traumatik punya gift. Aku start satu story lah. Aku tak takut dengan most of animal tau. Tapi ada satu animal je yang aku tak boleh. Even the thought of it menakutkan aku. Snake. Yes. Snake. Tak tahu tu. Dengan lipas, dengan cicak spider apa, aku tak geli. Dengan biawak pun, hari tu aku tolak pakai penyapu. Tapi bila come to snake kan, dia jadi macam aku tak boleh gerak. Maybe sebab ni Tashnee Hufflepuff. Boleh jadi lah. Tak, aku Ravenclaw. Aku Ravenclaw. Ravenclaw dia tak takut sangat dengan cerita ni. Dia aku tahu dia pasal Harry Potter. Tapi macam aku tak ambil tahu Harry Potter. Aku tak tahu pun. Dia clan Clan dia berbeza. Clan Hufflepuff. Macam rumah kat sekolah. House rumah biru, rumah merah, rumah hijau, rumah kuning. Basically rumah sukan dekat sekolah sebenarnya. Yeah. Setiap rumah kat Harry Potter tu dia ada trait. Dia macam time nak masuk tu, dia akan tengok trait seseorang tu. Berdasarkan trait dia akan tengok dalam dia punya mind ni kan.
Daripada track tu dia letak ke house mana yang dia sesuai. Macam tu lah lebih kurang. Okay. I'm Ikut not a big Harry Harry Potter. Potter fan. Harry Potter best. Dia interesting lah. Interesting, tapi macam aku tak taksub sangat. Ya, faham. Sebab for me yang rasa macam tu Star Wars. Star Wars. Sama tu. Aku tak boleh tu Star Wars. Dia orang Aku kata tak tahu. best. I get it. Semua orang. Mungkin best lah. Tapi tak ada rasa nak tengok. Tak ada Tak rasa ada rasa macam nak tengok nak. pun. Main game tu Rasa pun main macam- bodoh lah. Game Star Wars tu. Paling bodoh main game dia. Tapi still main juga kan. Not bad lah. Main Dia juga. grafik. Tapi macam not bad. Tapi cerita dia macam dia punya lore dia daripada I'm Your Father pun tahu kan. Tak macam okay macam tu. Dia Sebab bila orang kata dia punya macam plot dia macam asyik-asyik. sebab orang faham lah macam bila orang kata oh Harry Potter best nanti lah tengok tapi tak ada masa tengok macam tu jadi macam faham lah dia tak ada rasa apa-apa, dia tak ada rasa macam woi tengok cepat best tak ada rasa Dia tu lah. dia sampai satu tahap tu orang tu macam kau kena baca dia punya novel sekali. Novel kau kena baca ni sampai sini macam ni macam Novel ni memang ada beza sikit tak dah sampai baca lah. tak sampai taksub. Beza macam bukan tu beza lah. sikit lah, beza banyak agak tapi boleh Pendek. Come back to gift yang tak diundang. Kita tadi undang. So, okay, untuk korang lah, apa yang gift yang korang rasa, korang dapat, korang akan macam stop being friend lah, faham tak? Kalau seorang ni bagi hadiah ni kat Hang rasa after that, I can no longer be friend with you. Nak tahu Ada, nak tak tahu- ada. nak tahu isu dia tak kan berdasarkan statistik lah. Disebabkan betapa sikitnya gift yang aku dapat daripada member aku. Weh, aku pernah bagi hang gift kot. Ya tu kata, What? tu kata sikit. Dia macam boleh kira lah siapa je yang pernah bagi aku gift kan. bagi ni Bil Macam- korang pernah bagi tak tapi so dalam aku tak tapi so gift aku lah tak berkira ke tak. Aku tak berkira. Siapa ada thought ataupun dia fikir nanti aku kasih kau hadiah birthday kau kan. Aku dah macam terima kasih aku cium kau. Risau. Aku tak nak dicium. kau bagi romantik gift kan? ke Bil kau bagi gift ke gift happy birthday Itu lah tu. Bagi Jeep Aku kalau satu tahu lah. Jeep tu kan, Aku- gambar Islamik. Style aku sekarang kan, dia macam mana tau. Aku tak tahu nak beli gift apa sangat. Aku bak bank account. Itu Aku lah tu. transfer. Habis beli hadiah. Bak QR transfer. Macam raya. Bak QR macam. Aku buat macam tu lah kat hang tu. Itu lah tu. Aku macam bak QR pak masuk dalam QR. Okay. Aku beli game. Aku tak tahu sangat nak beli hadiah orang tak apa. lepas pun hadiah tak sih Beli macam game tu lah. Sorry Habis. Bagi hang kalau aku bagi hadiah itu macam bangang dia ni bagi RM5 bullshit tu lah ni. Oh, macam mana aku beli Bil boleh beli sale game RM5 Ya ada legit lah. ke ni mesti lebih RM5 ni Ada je. Beli game Steam sale. Kalau hang- tak diundang yang Macam- sampai tak nak kawan terus kalau hang rasa kalau it's not an appropriate gift to give. Macam sampai tak nak kawan langsung macam musuh teruk lah macam tu ni senario if scenario. what if lah. Okay, kalau macam tu tak nak kawan sampai musuh nak tumbuk kan. Okay, dia kita bayangkan time tu I have Bayangkan. girlfriend. Okay. Lepas tu Dia kawan tu bagi kau girlfriend. Lepas tu kawan tu dia bagi cuba tengok gambar ni. This is your gift. Bila buka tu gambar ni kan, lepas tu dah kena macam dia he still my girlfriend lah macam tu. Apakah? Dia ni Betul-betul novel punya Apa protagonis ni. dulu. Bila main dekat FB je soalan lah. Jawapan dia mesti terlampau kreatif. Dia dapat idea pada novel ni. No, Kau tengah buat novel bahagian tu Kau dah sampai chapter tu ha? Nak buat macam mana? Tak tahu. Macam mana? Itu yang boleh sampai musuh. Nak bagi apa? Takkan bagi lipas. Faham. Macam aku benda simple lah. Kalau just in case masa birthday aku ramai-ramai tiba-tiba dihumiliate aku. So aku jenis tak kisah tau. Itu bukan friend tu. Itu enemy tu. Siapa yang buat tu. Takkan friend sampai humiliate. Humiliate tu sometimes in friend group pun kita ada humiliate tau. Faham tak? Macam melawak. Sebab aku jenis a bit of a class clown lah. Aku tak kisah kalau orang macam kutuk aku, things in that sense. I will take it as a fun thing tau. Tapi just imagine kalau macam hari tu birthday or something special occasion, masa tu dia nak jadi hero. Faham tak? Something like that lah. Dia macam dia downplaykan aku untuk nak bagi jadi diri dia macam gempak sikit. Selalu orang macam tu wujud tu masalah paling besar. Ya, tapi masa sekarang in your context kata dia bagi gift. Tak,
Tak, tu gift yang tak undang lah. Faham Gift tak? yang tak Gift diundang. yang aku Macam tak lipas mau. tadi tu lah. Aku tak minta pun lipas tu. Tiba-tiba lipas tu datang. Lepas tu dia berangkat kat King Kong. Macam tu juga lah situasi tak sure. Kau tak ajak. Kiranya Aku macam pernah senario sambut birthday tu is your gift lah. Tapi dalam senario tu ada benda macam tu berlaku. Macam tu. Ada benda tak diundang. Exactly. Okay. Dia punya So situation bila aku datang. kena macam tu, aku macam asal lah aku tak deserve ke special day Sebab tu aku buat every year mesti akan ada satu incident happen, and that was one of the year punya incident yang aku tak boleh macam lupakan. Sebab aku tak kisah friendly banter. Sebab macam korang pun selalu kita friendly banter macam biasa kan. Tapi bila friendly banter tu go over the limit masa special occasion, Special occasion. so dia jadi macam Cakap why? dia jadi macam tragedi je. Cakap saya tragedi pasal bagi gift ni teringat aku member aku. Time tu ni baru sekolah, budak-budak sekolah lagi tu, budak sekolah. Dia punya effort dia, aku bagi tahu friend A ni dia nak bagi gift dekat dia punya crush. Dia nak bagi, tak silap aku, bagi jam ke apa lah. Jam tu custom ada nama dekat dia punya dial tu. Macam effort bagus tu. Tapi pada hari kejadian tu, sebab dia nak bagi surprise kan, dia nak pergi dekat rumah dia. Memang basically dia ajak aku lah macam tolong motor pergi rumah dia ni, hantar. Hari kejadian motor rosak. Tapi dia sebabkan rumah dia macam daripada boleh jalan kaki, tapi tu lah jalan kaki 15 minit. Anjir sungguh lah. So pergi naik basikal. Dah ready pergi naik basikal, tengah on the way tu dah tengah jalan kan, hujan. Still strong, gerak je. Okay, gerak je. Aku pun follow je lah, gerak je. Okay, redah je hujan. Okay, gerak hujan. Dah sampai dekat kediaman kejadian tu. Tak silap aku dia tak dekat rumah ke apa lah. Sebab apa tu, ring bell kan, tak ada orang angkat. Dang it, kena tunggu lagi kan. Lepas tu tanya dia ni keluar lama ke tak. Dia on the way balik ni. Okay, on the way balik. Okay, so tunggu dekat depan pintu tu. Aku tanya member aku, cuba kau check jam tu okay tak. Aku nak tengok jam kan, jam tu rosak. Sebab hujan ke apa aku tak sure. Tapi aku check balik jam tu tak hidup. Member aku dah macam dia punya macam effort tu, dia nak kasi jam dekat dia punya crush je untuk surprise. Jam rosak. Dalam jam rosak. Leleh dia baru macam nak belah, tiba-tiba apa tu, si crush tu pun sampai on the spot. Macam nak belah pun macam dia dah nampak dah apa tu, apa pun bunga apa semua. So basically dia dah tahu dia nak dapat hadiah, tapi macam hadiah rosak. So macam dia bagi je lah, tapi macam bagi tahu. Aku time tu aku gerak jauh sikit sebab aku tak nak dengar apa yang diorang sembang. Tapi boleh nampak member aku tu macam sedih je muka dia dengan berambut basah dia. Macam orang menangis lah aku tengok. Dia tak menjadi bila hang buat effort gila-gila. Itu masalah je. Jam tu custom dia tak silap aku sebulan ke 2 bulan dia punya gaji, dia kerja part time untuk bagi dekat tu. Aku macam dia punya tak betul-betul tak jadi je. Dia punya ending lagi sedih lah. Betul-betul villain punya plot dia lah. punya fast forward to nowadays, Crush tu dah ada anak 2 lah, tapi dengan orang lain lah. Member aku tu bujang. Aku tak patut gelak, tapi member aku bujang lagi. Sekarang dia setakat pergi mountain climbing je. Aku tak tahu dia cari apa atas bukit tu. Mungkin dia cari balik kenangan di mana dia naik basikal. Untuk atas jauh tu. Dia apa atas bukit. Cari bunian ke apa kan. Aku tahu dia cari bunian tu. Dia hadap hujan panjat gunung apa semua kan. Tu lah. Aduh, salah sedih kan. Dia macam yang apa dia nama dia, something inside me, yang memo. Aduh. Dia kumpul duit, beli custom jam. Aduh. Hantar ya Ryan Gosling tengok neon sign tu. I can fix you. Meme tu lah. Aduh. Dia punya struggle lah. Itu lah antara sanggup lah aku tolong dia untuk member kan. Masalah tak berjaya tak boleh belah. Sedih. Honest lah, bila jadi macam tu hang rasa macam bullshit gila. Hang dah both effort, tapi effort hang dah lah effort tau. Lepas tu ada halangan-halangan dia. Kau tak give up kau tak give up. Kali dia punya ending dia macam dia macam mana buat kata patah, this is my story, but God had something different. Itu lah tu. Dia tak ada, bukan jodoh. Itu lah. Tapi mungkin disebabkan situasi di kejadian apa tu, tragedi tu kan, dia sambung belajar, dia dapat degree, dia panjat bukit.
Bajet bukit tu boleh highlight lah. Tak tahu tak? Itu sebab kadang-kadang bila nak kena buat effort kan, fikir 2-3 dulu sekarang. Tak tahu lah kenapa. Dia macam Dia lebih pada ni lah. Kalau is it aku worth nak keluar effort macam tu kan, orang tu worth it ke tak? Orang yang nak terima. dia selalunya yang tak payah fikir, memang tak payah fikir kalau kita macam dah rapat dengan orang tu, family members ke ataupun close friends kan. Tak judin lah. Aku Kalau bagi macam dia tu, Steam tak gift boleh cukup fikir lah. Kalau tu tak payah fikir buat je kan. Tapi Betul. kalau yang baru, contoh yang kita crush, kita suka seorang, I will think twice lah. Is it worth it? Macam Tu satu lagi masalah, Fi. If you pass every opportunity, then pernah dengar dia tak? macam You know, dari 99% of people Pernah dengar dia? Pernah dengar tak? ambil chance. apa miss 100% of the shot you never take. Itu lah tu. Pernah dengar tak? 100% of the chance that you never take. penembak JFK beritahu. Tahu, tapi for me tak kisah pun. Tak kisah langsung. Sebab tu lah Nasib single. Sebab tu single sekarang. Dia tak official lah, tapi macam malah. Tu lah bagi aku, in a sense that dia sebenarnya kadang-kadang it's an effort, it's painful, tapi dengan pain ni yang hang dapat belajar sesuatu. Tak apa, dengar kawan je, settle. Tak nak gay. Tak, bukan. Dengar cerita daripada member, settle. Apa Tiba-tiba gay dah? aku tak nak gay. Oh, tak tanya pun, are you gay? You are gay. Tak cakap itu pun. Why are you gay? Why are you gay? You are gay. Tiba-tiba dia macam Tapi- orang tak terima. Aku macam aduh sebab pasal crush. Lepas tu tak apa dengan member je. Apa abang konteks tu menakutkan. Yelah, faham. Tapi awak cakap dengar. Aku dekat dengan. Listen. So aku macam Dengar pengalaman daripada member sudah. Cukup lah tu. tapi tu lah at the same time dia akan lagi in my opinion lah, sebab yes benda tu menyakitkan, benda tu adalah ni, tapi once you get it kan, it's a beautiful thing lah. Macam mana nak bang? Okay, imagine dalam game RPG ataupun Dark Souls, okay, hang main gila-gila hang grind gila-gila, lepas tu hang mati, lepas tu tiba-tiba one time tu hang menang, hang mesti rasa that satisfaction level, rasa macam Yo, aku rasa macam Dia punya what have I done these few dia hours? punya kepuasan tu naik langit ke-7 lah. For me, dia terbalik dia macam Ambar tunat lah. For me, dia terbalik tu macam I wasted my time for this shit. Macam tu lah. Kadang-kadang depends dia lah. macam In a sense, yes, you wasted your time, but you accomplished something. tapi tu lah, dia kat situ pun jadi isu kan, Taj. Worth it atau tak, itu yang Ifi nak tu. Is it worth it? Is it worth it, Taj? Itu persoalan paling besar dia. Boleh Kau lah. baloi, kau pergi naik Next. basikal redah Boleh hujan buat. semata-mata Dia contoh tunggu lah. kau punya crush. Aku rasa kau Contoh. bayangkan tunggu 2 jam tu. Dia punya dah nak balik tu. Tunggu 2 jam. Tengok jam tu jam rosak. Aduh. Sebab Next daripada episode my punya pengalaman lah. My punya pengalaman orang cakap. My pengalaman and yang berjaya. Orang-orang yang berjaya menjadi dapat senang dapat kan. Dia cerita. First step untuk dapat kan. Jangan tunjuk effort yang banyak. Jangan tunjuk effort Okay. Yes. Noted. So sebab tu aku single, sebab aku tak tunjuk effort. Jangan tunjuk effort yang effort ada. Tapi jangan tunjuk macam Jangan tunjuk kau macam punya struggle. macam loser tu lah. Jangan tunjuk kau punya struggle tu. Tunjuk effort ada, kau tapi punya macam apa tu? Hasil orang kata. Tunjuk hasil. effort ada. Tapi Dia hasil. you must be busy with your life. Jangan nak fikir benda tu saja. Faham tak? Kau pun dapat. Dia cakap dulu. Jadi Dia touch kau nak dapat hadiah kan sebenarnya kan. Kau kena jaga solat je sebenarnya. Alhamdulillah. Kena jaga amal, jaga ibadah. Nanti hadiah tu datang. The greatest gift is the gift from God. sebenarnya betul kan? Betul. Tak, ya, Memang betul. Siapa kata salah? Tak. Aku cuma cakap. Kami tak kata salah. Nampak macam main. Tengok Ya. tu. Dia macam tak sincere. Tak, benda betul. Kau tahu hadiah yang paling murni sekali yang kau boleh dapat adalah pahala, kau tahu tak? Hadiah yang paling kepada murni. pendengar-pendengar sana tu, ambil buat Dekat hadiah murni banyak lepas. adalah pahala. Aduh, kumpul je. Sebab nanti dia punya effort tu kan, akhirat sana tu nanti. Kau punya penimbang tu berat je dengan amal ibadah. Alhamdulillah. Hai. Tapi kena balance lah. Kena balance. Tiba-tiba aku tunggu masa Bill pergi tablik 100%. Oh, aku jadi PU tu. Aku jadi PU masuk kat TikTok. Korang tahu kan yang macam contoh isu GISB Oi, itu isu panas baik. Berasa baik. dia bukan apa. Hang akan rasa to a certain extent lah macam how Thesis. do I say dia akan macam
That's depressing. Bukan depressing per se. Shocking. Speechless. Macam hang rasa you are doing something betul, but Syukur. you are Syukur. syukur to the core. Syukur to the core. I'm speechless. Out of word. I don't know how to express my genuine expression. Tapi tu Masalah benda tu betul lah in a masalah sense. situation yang terjadi tu betul-betul orang kata scummy macam macam mana benda tu boleh jadi sampai tahap macam tu. Dia bukannya benda baru nak jadi, benda tu benda dah lama dah jadi, baru sekarang nak terbuka. Macam at Maybe dia least benda tu capable. terbuka at the very least lah benda tu terbuka. Tapi still how it can get to that stage. Tapi sebelum ni berapa banyak dia ada orang yang kabel terlibat yang banyak. untuk sampai ke that stage. Dia camp yang banyak. Lepas tu dia terlepas. Lepas tu tiba-tiba dia buat musuh dengan seseorang tu. Ataupun ada seseorang tu dalam dia punya GISB. Dia nak jadi ketua yang baru. Tapi tiba-tiba dia ditolak kan. Lepas tu dia berdendam. Lepas tu dia keluar daripada tu. Lepas tu dia jadilah whistleblower. Lepas tu dia cakap mana-mana tempat. Lepas tu Fidah jadi Itu whistleblower jadi Aulas tiba-tiba whistleblower. daripada gift ke whistleblower. lagi-lagi time tu kan dia salah seorang yang ada anak banyak tu kan. Lepas tu salah seorang anak dia tengok anak dia kesian, dia macam hati dia pedik tengok keadaan anak-anak dia kan. Lepas tu dia berubah. Lepas tu dia pergi dia ikut join kat masjid-masjid. Lepas tu dia jadi alim. Risau aku. So dia punya good ending kan ni? Ni bukan novel, dia tulis novel banyak sangat jadi macam ni lah. Tak at least dia dapat good ending. Kalau bad ending kan benda ni still lagi berleluasa. Lepas tu dia jadi KKK. Ini dah konspirasi ni. Aku tapi dah buka boleh konspirasi ni bahaya Habis lagi satu jam session kita sembang Masuk konspirasi. kamera tengok kat dia. Kamera tengok kat orang tu. Lepas tu orang tu gerak sikit. Lepas tu dia tengok kat belakang. Lepas tu dia senyum. Lepas tu dia gerak sambung balik. Dia senyum. Tak boleh jadi in a Macam sense lah. Dia ada baca. pecahan. Faham tak? Ni korang dah level-level movie ni. Itu Cukup lah. kita tengah boleh kita buat satu episod macam mana nak buat movie kan. Kita ada kita punya plot line dia, hero dia macam mana. Kita buat movie betul-betul kan. Itu lah tu kita buat satu episod ni tau, movie macam mana start to finish. Aku tak lah. Kalau movie kan aku prefer movie yang duduk dekat rumah je tapi dia buat movie. Macam pasal komputer. Ada movie yang paling berjaya yang dia buat daripada satu bilik je dia pakai. Tahu cerita apa? Cerita Saw first kali. Saw pakai bilik. Cerita Saw 1 dia pakai satu bilik je, bilik toilet tu. Yang situation dia kena potong kaki tu. Itu je dia punya prop paling besar dia, bilik tu. Tapi dia boleh buat satu movie. Aku prefer yang ni. Dark web apa cerita dia. Basically cerita dia screen cap laptop je kan banyak kan. Dia dalam WhatsApp kan. Dia masuk deep web lah bagailah apa. Lepas tu deep web tu orang control hidup dia lah. Dia daripada rumah je kan. Lepas tu dia punya plotline dia bergerak daripada notification dia dapat daripada laptop dia ke PC dia. Aku tak ingat. Laptop kan. Dia dah tunjuk screen cap. Tak, aku pernah tunjuk kan. Tak, aku tengok dengan Rahman dengan ni siapa? Rahman dengan Asha. Main dengan Asha. Kau tengok tu. Macam best. Movie tu nice. Lupa nama movie tu. Dia macam game pun ada satu game indie tu. Dia macam tu kau dapat notification keluar dekat tu. Kalau kau salah buat kan, nanti stalker tu masuk rumah kau bunuh kau. Dia punya gameplay dia. Basically benda tu happen dalam komputer je. Movie tu nak tengok webcam orang je. Tapi plot ada. Ada story. Ada story. That was nice in my opinion. Okay, kita dah hampir ke penghujung. So, bak kata pepatah the greatest gift is the gift of friendship. That we get along the way. Tapi betul tu lah. agak betul saja. In a reality kan, dia ada dua side lah. Aku nak gift yang tak diundang adalah friendship yang jadi, how do I say toxic. Dia orang rasa dia orang main character. Faham tak? Main character syndrome ni memang apa main character syndrome bagi kau tak? Apa main character syndrome? Contoh kan, if someone punya special day, dia orang nak hold the attention. So basically main character ni attention seeker lah. Yes. For me, so dia nak spotlight dekat dia je. Dia nak spotlight dekat dia. Yes. Tapi dia lagi sakit bila orang tu baik tau. Orang tu akan macam, bukan orang main character syndrome tu baik. Friend group dia baik. Faham tak? Community dia bagus. Dia orang macam akan okay tak apa lah, have it lah, okay lah. Have it your way. Faham tak? They get what they get. Apa? They get what they get.
Gini-gini. Tension tu. Aku tak boleh. Aku to a certain extent aku ada main character syndrome, not gonna lie. Tapi dia lagi sakit hati bila hang tengok your friend group get destroyed sebab ada seseorang main character syndrome. Faham tak? Itu lah tu. Macam lagu tu lah. Sakitnya tu di sini, di dalam hatiku. Dia rasa Oh, betray tebal. lah. Korang ada friend group macam tu? I mean friend group Ada. yang get destroyed. Siapa? Yang apa? Friend group yang get destroyed because someone rasa Tak ada. diorang main character. Aku mungkin sebab aku tak memilih ke. Lebih kurang for me- orang yang pilih aku lah sebenarnya. So aku tak terlibat lah dengan sebab for group-group me negatif tu. mana-mana my group of friends I chose carefully. Aku di choose lah. Tak kan? You Tak, just choose kau melekat anyone. Touch. Melekat macam Aku parasite tu. macam langau tu, macam langau. Nying. Aku parasite tu. Kau tahu langau kau tak nak lah, tapi dia datang dekat. Nying. Aduh. Tapi to be honest, Fi, aku tak rasa aku di chosen, Fi. Itulah dia gift yang tak diundang. Wah, banyak. Oh, so aku adalah gift yang tak diundang. Okay lah. Itu lah tu. Next episode tak nampak aku dah. Itu lah tu. Cik, Nak kena cari, cuba fikir. Gift tak diundang tak semestinya buruk. Dia boleh jadi yang baik sebab kita tak expect pun dapat gift. Wish. Itulah Touch. Sudah macam tu, Mak. Ada hikmah di sebalik udang. Ada hikmah di sebalik udang. Ada udang di sebalik batu. Ada udang di sebalik batu. Ada batu di sebalik udang. udang tu dah tak apa. Ada udang di sebalik mi ya. Ada. Tapi tu lah reality is that Kan? Disebabkan Tash ada, orang tahu macam nak buat cucu. Okay. Okay. Tiba-tiba buat cekodok. Betul lah. Aku aja buat cucu lah. Ya. Orang macam 100% mind blown lah. Kena letak macam garam dekat dalam tepung macam tu. Lagi satu Memang lah, teruk lah. disebabkan tu lah Afi dapur dah tak berasap Afi dapur dah tak berasap kan. Tak. Dulu kan dekat rumah kita yang kat rumah kita orang yang dekat Permai kan, dia tak berasap sebab ada ni je, sebab ada air fryer je. Betul. Kalau To a tidak sense pun betul. berasap lagi lah benda ni. To a sense betul. Masak kat air fryer. Air fryer tekan titit jalan. Aduh, kalau Kalau pakai tak, gas berasap tu juga. masa berasap lagi rumah tu. Aduh. Masalah tiba-tiba satu rumah berasap. Asal berasap ni? Siapa isap buat Masak ni? Orang tak masak duit. Orang masak je tapi tak masak tu. Aduh. Buat masak. Tak, yang paling best. Hari tu tak silap aku ada minta aku juga kan untuk nak masak telur. Lepas tu aku bagi tahu tak boleh sebab aku penat. Okay. Lepas tu aku bangun berasap. And aku Touch bangun dari aku tidur tu. Aku macam bagang aku punca sial. Lepas tu aku masak telur itu. Salah satu rumah berasap tadi belau. Dia sebab lagi satu time tu kita pakai kuali yang ni, yang stainless steel tu, dia susah sikit nak pakai. Kuali tu cepat berasap betul. Tapi kelakar Tapi dekat telur goreng tak kot. Kalau member goreng nugget 3 ketul tu. Aduh. Tapi Sama tu lawak dia. it's a sense that tapi tempat tu banyak memory kat not gonna lie Yes, tempat tu banyak memory. Lipas lah. Walaupun tempat tu teruk sebenarnya, tapi tempat tu pukul 1 pergi jogging lah. Itu lah tu. Jom Tempat tu best tu zaman tu. Betul-betul Kalau bebas kita masih ada takdir untuk sama-sama, maybe tahun depan ke, sama boleh dekat sekejap, beberapa bulan, maybe setahun Kena ke. faham, mungkin masa tu Han dah kahwin. Ya, dah tu sebab tua kata dalam masa yang sekejap, faham tak? Setakat ni Bil- dalam grup kita siapa? Sempat sekejap, Siapa sempat je yang sekejap. kahwin tu? Bill dah ada 3 isteri masa tu. Time tu kan nak tarik Agak. pergi pop pergi kan, kalau contoh kita semua time tu kita separated kat satu negeri, bawa dia sekali tu pergi negeri. Betul-betul drag tu. Tiba-tiba dia seorang dia dekat pakai Selangor. band putih kan. Kau tinggal sini sekarang. Aduh. Orang semua kat situ tiba dekat Selangor. Macam apa ni? Pergi Pak Leh lah. Itu lah. Keluar daripada Selangor, Aku Durujana. tak pernah gerak Penang tu. Tapi tak touch. Penang ada apa? Datang tak ada apa. Itu masalah. Penang sebenarnya Penang is- ada hang. Dia, Masalah tak, dia. tak, kita tak payah tinggal kat Penang tu. Tinggal kat Kedah. Tak, dia satu lah. Hang kena faham. KL is a city. Is a... Macam mana? Hang ada entertainment value tapi kalau hang ada duit. Kalau hang tak ada duit, there's
there's nothing you can do. Tapi kat KL makanan ni murah sebenarnya tau. Untuk bangsa lain lah. Kalau kedai bahasa Melayu, kedai Melayu kan mahal teruk makanan dia. Aduh. Betul lah. Kau tak silap. Dia specifically Chinese lah. Chinese food memang price to food ratio dia memang sedap lah. Macam teenage selalu beli nasi goreng kaki pendek nasi goreng babi. Nasi goreng dia penuh satu pinggan RM5 RM6 je tu. Dia kita beli nasi goreng kedai mamak nasi memang bujang betul-betul ke darah sial. Itu tu. Kita punya Melayu nasi goreng bodoh-bodoh tambah telur mata RM13. What? Nasi dia 1 scoop 2 scoop. Tapi to a sense lah, kalau dekat Penang yang tu lah part paling best. Makanan dia murah. Murah. Tak ikut tempat. Hang kena cari tempat lah. Hang kena tahu tempat lah. Kau cari makan at your father's place kan, boleh dapat free tadi tak? Mana apa sial. Mana boleh. Aku sendiri akan halau. Dapat free ais kosong ke? Tak. Bagi problem tak bagi. Ayah aku mungkin agree, tapi aku takkan agree. Bagi ni friends discount voucher. Tahu dah dapat ais kosong. 10%. It's not my shop. Tanya your father. It's not my shop. Tajudin ni tolong dia kecil kau. Dia kecil pula. Daripada kecil kan. Hati hang je. Dari kecil tu. Aku nak letak saya pada tadika lagi. Wow. Dulu aku ajar dia ABC. Dia jatuh, kita orang dirikan. Itu tu. Wah. Dia tersungkur, kita orang berdirikan juga. Macam tu lah. Kita bangunkan dia time dia jatuh tu lah. Kami rasa kami berhak untuk dapat free. Gila. Apa yang tolak aku? Agak Dia apa bangunkan. Tapi Okey lah secara jujurnya aku tolak engkau jatuh, Effie angkat kau bangun. Pasal Effie tolak balik, pasal tapi Abang angkat balik. Sebenarnya it's a bully lah. But tapi semua saya smiling angkat kan. Tapi semua smiling kan. So maksudnya situasi ni berjaya. Aduh, yang penting semua senyum. Yang tak best kan sekarang ni bed Shiro geram tu kan ni, geram gila. Hari tu dah lah dia pergi Jepun senyap dia tak cakap. Orang call dia kat mana sekarang ni, kat Jepun sekarang ni. Tak, memang geram tu paling hebat lah. Geram. Everybody have their own life already. Dia tak gila. Tapi dia kena ni, dia kena bagi tahu hang tak penting kan kat Jepun sana ni faham tak? Macam sekarang lah, aku beli gift tapi aku tak bagi, aku beli something sampai sekarang aku tak beritahu kat hang. Orang dah tahu dah apa tu. Apa dia? Dah tahu lah. Okey. Dia benda kecil je. Dia tak besar sangat. Benda kecil. Dia tak kecil, dia tak besar. Dia macam tu lah. Dia lebih kurang besar macam tu. Dia teknologi yang tak Chan. Dia ada bergerak-gerak kan. Ada. Penis pump. Bodoh. Orang tu apa? Apa dia? Yang vacuum tu. Itu ada. Dia enlargement tu. Ada tak, seorang. bukan. Ada seorang dalam friend group kita nak beli benda tu kan. I mean bukan friend group dalam universiti kita. Aku tak boleh tahan. Aku tak boleh tahan. Yang selalu pakai minyak tu. Member tu dah kahwin lah sekarang. Berguna lah minyak tu. Aku tak tahu. Ada anak satu kan. Strong lah tu. Dah ada anak Tak tu apa dia. Dah ada anak satu tu strong lah. Maksudnya berjaya lah minyak-minyak yang dia pakai tu. Yang aku tahu Wan lah nama dia. Elias Wan. Dia masa tu housemate aku lah, roommate aku. Tangan dia sentiasa kat situ. Risau tu. Aku takut Tidur ke apa, tangan mesti kat dalam. Tak, dia macam it's a weird thing tau. Aku macam kena faham tau. Dia jalan, dia sembang dengan orang sambil pegang benda tu. Kena biar balls. Aku tahu benda ni is not good to sembang. But that's the thing it weirded me out to a point macam why? Dah boleh end lah. Get some help. I mean this story is not good. Kepada sesiapa yang ter-offended, please I'm sorry. Okay, boleh tutup. Boleh tutup buku Boleh tutup buku This is just my experience and benda-benda yang pelik berlaku dalam hidup. Dan maafkan kekilafan saya ataupun kami. Pemenang untuk minggu ni. Dia mesti okay. Pemenang pada minggu ni adalah drum roll please. Drum roll. Mana? Apa sial. Okay guys, sekali lagi. Brum. Tu bunyi motor nak rosak. Sekejap. Semangatlah sikit. Ni. Kau.
Tahu. Aduh. Yeah, pemenang untuk minggu ni adalah aku pun tak tahu siapa. Oh, kau tak tally Tak apa. Orang start. Korang- Orang Korang usung? tak macam ni. Boleh kita main awesome. Tapi seorang kena host kena kira 3, 2, 1. Okay. Dekat 1 tu Jerit. cakap apa? Okay. Okay. Burung batu air tau. 3 Burung je. batu- Burung batu air. Ha. Sekejap, orang confused. Tak boleh scissor. Bukan Sekejap. gunting, gunting Batu batu air. kertas lah. Okay, Gunting batu kertas. Aku mazhab lain. Hai. Ini Gunting batu batu kertas. kertas. Masak semenanjung. Gunting Mazhab. batu kertas. Okay, gunting batu kertas ha. Kat 1 tau. Dekat 3, 2, 1 tu jerit. Bukan selepas 1. Dekat 1. 3, 2, 1. Gunting. Kertas. Lambat weh. Lambat weh. Okay, Okay, sorry best lah. of 3, best of 3, best of 3, best of 3. Best of three. Ah. Okay. Okay. 1 Tiga. kosong. 1-0. 2, 1. Batu. Kertas. Hai, Yes. satu sama. Satu sama. Okay, Oh, okay. dia ada Tiga. dia je. Tadi gunting. 2, 1. Batu. Batu. Okay, jadi 3, 2, 1. kertas. Batu. Dang. Okay. Okay, 2, Dua, 1. 3, 2, 1. Gunting. Kertas. Oish, kalah terus. Okay. So, pemenang untuk minggu ni adalah Yeay! Dengan menang bukan sebab point. Menang sebab gunting batu kertas. Itu tu. Masalah sembang ke apa pun tak tahu. Sembang kencang lah. Memang gunting batu kertas lah. Okay. So, final speech. Pemenang. Kepada pendengar-pendengar semua, make sure IQ tu kalau ada, jangan terfikir potong kabel. Aku akan ingat sampai sekarang. Itu gift paling teruk aku dapat. Kau tahu tak? Dah 4 episod dah kot. Dah 4 ke 5 episod lah. Aduh. Kita cerita pasal benda ni. Kabil. Itu dan aku punya kabel. villain story lah. Aku punya villain story. Disebabkan seorang mamat dipotong kabel. Hidup aku merana. Kalau Bill jadi villain, kita dah tahu Aduh. dia punya Origin story. canon iklan dia apa. Origin story dia. Sebab IQ orang tu pergi potong kabel. Orang galah. Sila, the floor is yours. Terima kasih kerana mengalahkan saya. Aku nakal. Aku nakal. Terima kasih kerana mengalahkan saya. Tapi macam fair play ke sebab tadi tu agak macam memang menang betul lah walaupun guna awesome. Okay, so as a footnote kepada ending of the story, apa yang kami cerita ni is just our experience, and benda-benda yang kami sembang adalah parpu semata-mata. Don't take it too hard, and tu je lah. Kalau nak cancel, Sentiasa ingat, what you give you get back. What you give you get back. kalau cancel fee dengan bill je, jangan cancel saya. Itu lah tu. Terima kasih. Sila cancel saya. Boleh. Sebab saya dekat Insta saya dah kena block, Twitter pun saya dah tak ada, Facebook pun saya tak ada dah. So boleh dikatakan aku memang offline social media. Tiba-tiba semua cakap pakai guna saya. Ini ending. Kami Ending. bersama-sama. Ending kita kena respectful sikit kepada Asal audience. Asal awak semua pakai saya. Kita We forward are sebab breaking kita penutup. dimension. Nak tahu Kau kena faham. Nak tahu dia punya isu paling besar dia, kita tutup buku lama, kita buka buku baru. So buku baru ni Yeah. putih kan. So kita punya formal baik saja kan. Walaupun dah buat dosa awal-awal, tapi okey lah. Ya, aku tutup buku lama tu aku buang. Okay. Bukan dia baca balik Okay. belajar pada kesilapan. Tak, buang dulu buku. Settle. Please subscribe, like, comment. Jangan tak payah cancel kami ya. This is purely fun, entertainment and things in that sense. Okay, thank you. Have a nice day. Better sembang parpu. Kencang. Kasih terbang. Kasih terbang. Kasih Bye-bye. terbang. Thank you Bye. for listening. Ciao, ciao. Thank you for watching. Ciao ciao.